Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya rasa sangat gembira sebab saya telah berjaya menolong seseorang ini yang memerlukan cash dengan segera. Jadi saya telah pun membeli emas ini daripada dia dengan harga yang agak menarik lah, sebab beliau telah pergi 2 kedai sebelum ini. Kedai yang pertama beliau pergi, emas ni nak diambil dengan harga RM870 sahaja. Kedai yang kedua beliau pergi, kedai tu nak ambil RM780 sahaja. Kemudian beliau jumpa saya, tanyalah berapa harga yang saya ambil. Jadi kebetulan hari ini 16 hari bulan 4, dia jumpa saya dan dia tanya adakah saya beli emas tersebut. Saya kata boleh, tak ada masalah, saya akan cuba tengoklah. Dan saya menawarkan kepada beliau harga sebanyak RM970 plus. Nampak tak beza harga dia? Itulah kelebihan apabila anda menjadi dealer Oro Design. Anda ada kemudahan untuk membeli emas dan menjual semula kepada kilang. Kilang pasti akan ambil emas tersebut dengan harga yang agak tinggi hanya untuk dealer Oro Design. Dekat sini saya nampak apa tahu? Ada 2 benda. Yang pertamanya, pelanggan yang nak dapatkan harga jualan balik paling tinggi boleh jumpa dengan mana-mana dealer Oro Design yang menawarkan perkhidmatan membeli semula emas anda. Yang keduanya, kalau anda menjadi dealer emas Oro Design, anda ada platform untuk mengambil emas dan jual emas tersebut terus kepada kilang dengan harga yang tinggi juga. Jadi jangan fikir panjang lagi untuk anda yang ingin mendaftar dealer Oro Design pada bulan ini, bulan April. Promosi masih lagi berjalan, iaitu sebanyak RM299 sahaja. Jangan lupa follow saya, dapatkan info daripada saya dan saya akan guide anda untuk menjadi dealer emas yang berilmu. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.